Game ni laju. Dia laju and libas memang kalau kau tengok brutal lah. Dia main baru ada point. So which is dalam badan tu ada wayar lah. Kita akan cucuk wayar dekat pedang, dekat baju tu. Lepas tu ada wayar semua kat belakang. Tu saber. Lepas tu adalah dia punya pergerakan, dia punya priority. Dia ada game priority dia. Contoh macam kau attack dia. Bila kau attack dia, kau tak dapat attack, dia attack kau balik. Tapi bila kau counter, kau tak dapat point. Kalau counter tak dapat point. Macam contoh dia tengah kejar, kau pop, tak boleh. Dia akan, kau kena, maksudnya kau kena mengelak. Bukan kena ngelak, kau kena tolak pedang dia. Kau masuk. Okay. Tolak tu dalam fencing, kalau tolak dia panggil parry. Okay. So itu dekat saber. So kita ada foil. Foil pula game dia laju and pedang dia sangat ringan. And senang patah lah. Okay. So kalau foil ni, dia punya tepis sama macam saber, tapi saber dia boleh tepis emas. Dia emas sampai badan, tangan sekali. Okay. Kalau foil, dia sini je. Sini dia memang betul upper body, tops. Upper body saja. Kau kena cucuk betul-betul.